ada masalah macam ni. Set dekat 15. Tapi timer ni senyap je. Bahagian basuh ni tak nak membasuh langsung. Lepas tu ada lagi satu pula. Korang pusing kat 15, tendang balik. Pusing dekat 15, tendang balik. Apa masalah dia? Okay, kalau masalah macam tu, kalau korang set dekat 15, patutnya timer ni akan geget. Dia ada bunyi, dia akan naik terus pergi off. Tapi kalau ada lagi satu simptom pula, korang pusing dekat 15, dia terus tendang naik atas. Itu maksudnya korang punya timer, wash timer ni rosak. Kadang dia boleh jadi dekat semua mesin basuh semi auto yang rupa pada ada yang sebiji macam ni. Kalau korang kena masalah, pusing je dia punya timer ni, dia tendang balik. Pusing lagi, tendang balik. Itu maksudnya timer korang ni rosak lah. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua pula, korang pusing dekat 15, dia senyap je dekat 15. Tak naik-naik. Macam mati je. Itu maksudnya timer dia juga rosak. So, cara nak buka timer ni, cara nak buka, pasang apa semua dah berlambat dah video kita kat luar sana. Tapi kalau korang tak nak yang video bebel-bebel kita orang punya ni, korang boleh stay the point punya video. Korang dapatkan panduan DIY ni. Nak dapatkan panduan DIY ni kat mana? Korang boleh dapatkan dekat bio kita ataupun di ruangan komen. So, ingat, nak jimat apa? Kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.